Meskipun usianya mencecah 117 tahun, namun wanita tertua di Kelantan ini mampu mengingati dengan jelas keturunannya daripada generasi pertama hingga kelima. Dia yang mungkin individu tertua di negara ini bersyukur dapat meraihkan Lebaran bersama 11 anak, 50 cucu, 30 cicit dan 4 piut. Shanun Hanif Abdullah Suhaimi ada laporannya dalam Potret Inspirasi. Kelthum Yaakob yang lahir tahun 1908 itu juga gembira kerana berpuasa penuh tahun ini. Puasa tak? Puasa tak? Okey. Puasa ke tak? Macam Penuh ke tak? Penuh ke tak? penuh. Penuh. Sahur tak? Jauh ya. Sembahyang tarawih tak? Semayang tahu sekali kita nampak jalan. Jadi sembahyang tarawih di rumah. Oh lah. Jadi kalau hari raya makcik suka makan apa? Makan tupak lah, tape. Lagi? Kuih akor. Oh lah, anak cucu bui gak makan. Nak cari diri tak boleh dah, mata tak nampak dah. Mesra dipanggil Mak Wah, dia berkongsi pengalaman sambutan raya ketika masih kanak-kanak dan remaja. Ujarnya, hari raya di kampungnya di Pasir Putih ketika itu disambut sederhana, tidak meriah berbanding sekarang, diwarnai dengan pelbagai program dan siaran di kaca TV. Dulu. Mungkin makan cupak. Waktu pak tapi gitulah juga. Jadi kat makan tu dalam makan tapi tu pak lah jadi tak ada lah makan negara lain. Makan kau pak je lah. Kalau ni kan ada yang ceku, ada dengan buat orang buat gap itu apa tu nasi dagang gapo. Dulu tak ada. Dulu tak ada lah. Kira dulu susah lah cik. Tu tak ada nak buat gotong tak boleh tak ada. Ada bagai. Mak Wah yang kini menetap bersama cucunya di Felkra Teratak Batu Pasir Mas masih mengamalkan minuman air masak setiap pagi bersama garam sebelum menjamu juadah lain. Dah raya, bangun pagi, minta air macam dengan adik saya royak tadi lah. Okey, kita akan bagi kat dia semua. Lepas tu, kita tunggu tetamu marilah. Cucu-cucu dia lain, anak-anak dia lain mari melawat dia dengan jiran-jiran. Baju raya selalu cucu-cucu lah akan sponsor. Cucu anak macam dengan dulu-dululah. Cucu anak sponsor baju raya kat dia. Dia banyak